8 golongan yang perlu mohon bebas bankrupt. Siapa dia? Yang pertama, bankrupt yang mempunyai hutang di bawah 50,000 perlu mohon bebas bankrupt. Yang kedua, bankrupt yang berhutang di bawah 200,000 dan umurnya di bawah 40 tahun perlu mohon bebas bankrupt. Yang ketiga, bankrupt yang telah meninggal dunia, warisnya kena mohon untuk mendapatkan status pelepasan bankrupt bagi si mati yang telah bankrupt dan telah meninggal dunia. Yang keempat, bankrupt yang mempunyai sakit kronik. Yang kelima, bankrupt yang kes kebankruptannya telah ditadbir lebih dari 5 tahun. Yang keenam, bankrupt yang telah membayar ansuran bulanan kepada Jabatan Insolvensi Malaysia setiap bulan tanpa gagal selama 3 tahun. Itu khas untuk Seksyen 33C pelepasan automatik. Yang ketujuh, bankrupt yang mempunyai rekod sebagai pesakit mental, psikiatri atau tekanan jiwa perlu mohon bebas bankrupt. Dan yang ke-8, bankrupt yang telah mencapai umur 70 tahun ke atas perlu bebas bankrupt.